Dan akhirnya bila susah baru dia main jumpa ustaz. So ustaz jampi anak dia. Cuba kita tanya tengok, kita nak jampi siapa? Kadang kat dalam game tu pun dia ada beli juga. Contoh macam nak lagi upgrade kan, dia punya lagi kuat. Dia tu ada beli lagi. Dalam game tu ada lagi beli. Ada kan beli lagi. Ting Quran tak perlu beli dah. Sekali beli dah. Tapi itulah benda-benda maksiat dia akan jadi macam tu. Benda-benda melalaikan itulah lumrah dia. Maka tuan-tuan, buatlah satu pengorbanan, tak rugi pun. Beli Ting Quran, dan sekali beli anda boleh pakai selama-lamanya dan boleh guna seisi keluarga. Boleh pakai-pakai duduk dan seronok dia bunyi tong tang macam game lah, macam game. Kita pun anak saya duk main, saya duk tengok. Kadang-kadang dia tak boleh pergi, saya tolong bantu sikit-sikit supaya dia lebih cekap, dan alhamdulillah hari ni dia dah mampu boleh menguasai banyak dengan makna-makna Al-Quran. Kita nak melahirkan generasi macam tu betul baru berkat. Ni kita bangga anak-anak kita hanya pandai tentang urusan dunia, padahal akhirat apa pun tak tahu. Dan akhirnya bila susah baru dia main jumpa ustaz. So ustaz jampi anak dia. Cuba kita tanya tengok, kita nak jampi siapa? Ini tuan-tuan jawab. Kan, jadi renung balik lah. Kadang-kadang tindakan kita mungkin salah, tapi kita boleh berpatah balik untuk kita buat pembetulan dalam hidup kita. Korbankan sesuatu yang berkaitan dengan agama, ganjaran besar Allah akan bagi kat kita.